Malaikat mula tarik daripada kepala, roh tadi akan keluar sikit-sikit. Maka bahagian yang pertama kali kosong bahagian mana tuan? Kaki. Kan ayat ni bila dia keluar atau nak kosong? Ni. Begitulah roh bila ditarik daripada kepala ni, dia akan kosong di sini. Kita waktu roh dia tengah keluar tu, kita akan berasa kaki tak boleh gerak dah. Sakit tak terkata dah. Sakit tak terkata dah. Ketika tu di kiri dan kanan kita duk dengar ini. Hak siapa duk gelak mengilai, hak siapa duk sembang tak endah kat kita. Kalau ramai anak bini, anak-anak kita ramai yang soleh pakat duk baca Quran, maka Quran tu lah kita duk dengar. Kita gerak kaki kita tak boleh lah waktu tu. Sebab roh tak ada dah tahun ni. Kemudian dia naik sampai ke lutut, okey tak ada. Daripada lutut sampai ke bawah tak ada roh dah. Dia naik sampai pusat ni. Daripada pusat sampai ke bawah tak ada roh dah. Di sini duk kumpul malaikat, duk kumpul tahun ni. Dia naik sampai ke atas, sampai ke tengkok. Dia akan bunyi sikit. Aduh, sikit dah. Kadang dengar, kadang tak dengar pun. Bila roh sampai di tengkok, tuan-tuan, Allahu Akbar, yang itulah segala-galanya dalam kehidupan dia, di situlah.